Okay, test mic. Jangan lupakan, jangan abaikan test mic. Oh, cuaca yang baik hari ni. Sehari selepas Chinese New Year, guys. Tengok kat atas sana cuaca menarik tak menarik. Kita boleh tengok pemandangan ke BM Hill. Lagi pandangan aku nampak clear lah. Kamera ni aku tak pasti. Oh, jalan-jalan hari ni hari kedua. Tak pastikah adakah masih clear jalan. Adakah hari kedua orang dah start berjalan. So hari pun semalam lah diorang Chinese semua makan besar kan. So this is the second day kan. Kalau diorang bangun lambat sikit hari ni, nampaknya macam clear lagi. Pekan pun nampaknya pekan masih clear. Diorang masih cuti. Kedai-kedai banyak tutup. Kesan mercun di sana sini. Abang polis, bukan polis trafik, itu polis balai je. Okay, kita masuk highway. Nampaknya jalan clear hari ni. Masih ramai yang bercuti. Kalau tidak, sibuk. Memang clear lah ni. Traffic light aku sorang-sorang je. Traffic light pun cepat trigger. Auto. Satu je kenderaan. Semua kena tutup. Clear, jalan clear guys. Kenapa ni daun banyak kan? Aduh, daun berguguran. Clear, jalan clear. Oh, Suruhanjaya clear. Tak ada kenderaan. Bukanlah tak ada kenderaan, macam tak ada kenderaan. Kosong je. Semua orang masih bercuti. Kita pergi kerja. Dah. Kita ikut laluan dalam hari ni. Okey, kita sambung video mode. Okey guys, kita jumpa lagi segi waktu balik pula. Jalan hari ni clear.
Okay guys, sudah mau balik kerja. Hari ni half day saja. Tengok kalau aku balik setiap hari ni, jalan ni penuh. Hari ini clear. Clear, seclear-clearnya. Kedai pun semua tutup. Semua pun ada seorang saja. Oh dah. Banyak orang jual mercun di jalan. Cantik. Jalan clear apa kereta dibuat? Traffic light merah. Aku setiap hari dekat kampung, kat seberang. Tadi hujan tu. So dekat pulau panas tu. LRT Mutiara. Okay, kita layan video balik. Testing mic. Okay, jalan clear. Cuma jalan menuju ke selatan, masuk ke Juru memang penuh orang. Keras, tidak bergerak. Aku sebenarnya baru nak ambil B-Full. Aku cakap ada pejabat IDI kat sini, Driving Institute. Saja nak usah tengok IDI Driving Institute. Office mungkin kat sebelah tu je lah kot. Office dekat kontena ni je kot. So asyik ada bus. IDI ni company besar lah. Kalau tutup macam ni pun tak nampak. Aku tengok tapak untuk belajar B-Full. Dengan ceritanya B-Full naik ER6 600cc. Motor pun dah kiat gitu. Testing pun aku rasa motor daripada Kelah Mandu je kot. Bukan testing motor pakai motor GPJ sebab motor besar. Okey, biasa jalan memang clear. Cuma jalan nak balik ke selatan tadi daripada Suruhanjaya. Tak pastilah daripada sebelum Suruhanjaya tu lagi dekat mana starting dia. Dan memang keras, tak bergerak.
kan. Okey, sampai di sini saja guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Komen, tekan like untuk memanjangkan lagi video aku ini ke pendengar YouTuber, dan sekali lagi membantu algoritma untuk video ini sampai ke lebih ramai orang. Okey, Assalamualaikum.